Assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Hari ni kita buat apam polka dot. Dia macam kek lah, tapi bahan-bahan dia simple, mudah sangat-sangat untuk korang buat dan tak leceh dan tak genyah. So kalau korang nak buat potluck atau open house, memang jimat sangat-sangat buat kuih ni. So jom guys. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. So jomlah kita buat apam polka dot kita. Mula-mula kita letak telur, 4 biji telur. Saya pakai grade C sebab grade C mudah sangat-sangat korang nak dapat. Sentiasa ada sahaja. Kalau grade A, B, korang boleh pakai 3 biji sebab besar. Sebab kan telur C ni kecil, so korang pakai 4 biji. Tengok kulit telur pecah. Sebab tu sebelum kita nak masukkan telur, kita kena basuh dulu. Kalau kulit jatuh dekat telur tak ada masalah. So kita masukkan overload 1 sudu makan. Kalau tak suka overload boleh skip, tapi korang punya kuih akan tak jadi gebu atau tak lembut. 1 sudu vanila, 1 cawan gula pasir. Kalau nak kurang manis boleh je sukat 1/2 cawan. Okey. Kalau nak kurang manis juga, yang tak nak 1/2 cawan tu, korang blendkan halus dan korang sukat 1 cawan. InsyaAllah takkan manis korang punya gula tu. So mixkan dia sampai dia gebu dan kembang. Ni belum kembang lagi, sampai dia jadi macam aiskrim. Itu pantang larang untuk buat benda ni. Okey. So yang kalau korang tak ada overload tu boleh je. Kalau korang nak guna untuk esok, korang boleh buat. Kalau korang nak 2-3 hari buat benda ni awal pun boleh. Masih gebu dan lembut. Itu fungsi overload. Kalau korang nak tahu, korang beli kek, donat dekat luar tu, semua pakai overload untuk mengekalkan kelembutan dan gebu dia. So ni nampak tak? Dah jadi gebu putih macam ni. Dah lah, kita boleh proceed untuk bahan yang kering. Ni saya masukkan sebut penaik sikit je, sebut penaik soda. Soda bikarbonat. Nama apa pun tak kisah. 1 sudu kecil macam ni. 1 sudu kecil atau 1 sudu teh tu separuh je. Kita nak letak sikit je. Saya masuk tepung gandum 2 cawan. Kalau nak pakai tepung kek, sebut penaik tu tak perlu. Tu paling senang, mudah, tak payah remeh nak pakai sebut-sebut penaik. Lagi segebu, lagi cantik korang punya kek. So mixkan dia pelan-pelan macam ni. Saya pakai manual dulu, baru kita mixkan. Dan ni 1 cawan susu cair. Mixkan dia lah sikit demi sedikit, 1 cawan. Itu saja bahan-bahan dia. Ni korang mixkan dia sampai semuanya rata saja. Tak perlu kembang. Kita nak kembang telur dengan gula dan overload tu sahaja. Kalau benda tu tak kembang, korang punya takkan jadilah. Okey. So, korang boleh tengok. Korang buat ni, benda ni paling senang, mudah. Sangat-sangat. Ikut resepi yang saya bagi, insyaAllah korang punya apam ni sedap sangat-sangat. Okey. Sebabkan saya nak pakai coklat, saya kurang manis. Untuk ni saya buat kurang manis. Untuk saya letak inti coklat. So ni hasilnya. So kita ambil sedikit, tak perlu banyak-banyak. Kita ambil sedikit untuk buat corak atas dia. Okey. Tips untuk buat corak ke atas, tak nak bagi kembang, cantik, gebu, dia tak merebak. Tahu tak buat apa? Tambah 1 sudu tepung gandum. Kat tempat yang korang uli tu, nak buat corak tu, letak 1 sudu tepung gandum. 1 sudu tepung gandum macam ni. Bagi dia kental sedikit. Bagi dia tak cair, tak mengembang macam tu. Okey. Warna ikut sukatan yang korang nak warna. Okey. Kalau korang nak soft, korang letak soft. Kalau korang nak letak warna tu strong, korang letaklah ikut mana. Janji korang campur tepung gandum untuk mengekalkan dia punya 3D atau HD dia dekat atas korang punya permukaan kek. Okey. So kita proceed yang next. Saya pakai cup yang lembik. Saya pakai acuan kuih lompang ni. Kena sapu minyak sebab nanti dia mengembang ke atas. Bila kita nak keluarkan dia, nanti dia akan koyak, cantik permulakan bulat itu. Korang jangan letak terlampau banyak minyak. Cuma layang-layangkan sahaja minyak dekat korang punya adunan.
Acuan, bukan adunan. Acuan. Saya pakai yang lembik ni. Ni saya beli kedai RM2 saya rasa. Cup ni. Besar juga cup ni. Okey. Kalau nak pakai cup keras pun boleh, tak ada masalah. Tapi mahal lah. Kalau korang pakai macam ni, tak ada masalah. Murah. Murah dan boleh buat banyak. Ada siap lebih. Untuk korang buat rumah terbuka, memang bagus sangat-sangat. Untuk satu adunan ni, boleh buat untuk rumah terbuka korang. So, jimat dari segi kos dan bahan-bahan juga. Memang mudah sangat-sangat. So, kita masukkan. Saya tak ada piping. Saya pakai sudu je. Piping tu nanti saya nak buat dia punya corak. Sebabkan coklat saya tak banyak kat sini, saya letak coklat saya tak berapa padu lah. Kalau korang nak rasa sedap dan korang kurangkan manis pada adunan korang tu, korang boleh lebihkan coklat, inti coklat dia. Saya pakai jam coklat je. Yang biasa, yang murah tu. Ikut korang nak pakai Nutella pun boleh. Atau korang nak pakai strawberry, blackberry, boleh je, tak ada masalah. Sebabkan ni saya nak buat ala-ala macam kek dan tak nak membazir. Sebab kebanyakan yang saya pergi tengok open house, kebanyakan apam yang ni tak berapa gemar bila kita letakkan dia strawberry. So apa kata kita letakkan Nutella, coklat. Ni saya letak sikit je sebab saya punya coklat tak banyak. Okey. Buat syarat untuk dalam video ni, korang boleh partkan banyak sedikit untuk dapat dia punya cheesy, dia punya coklat tu. So ni korang masukkan penuh macam ni. Jangan masuk kurang sangat. Korang masuk je penuh-penuh sikit. Biar nanti dia akan mengeluar daripada cup dia tu. So nampak sikit lah macam kita punya apam ni macam cheese tart. Lebih kepada cheese tart macam tu. Kalau korang nak buat kuih apam ni, tak nak takut bantat, nak nampak 3D, tolonglah sayang. Tengoklah video ni sepenat saya buat guys. Dah tengok, subscribe lah, like lah sikit kat situ. Tekanlah sayang, kebanyakan yang tengok semua orang Malaysia. Tapi yang banyak Brunei dengan Singapura yang follow saya. Terima kasih yang dah follow. Saya doakan korang semoga murah rezeki, dipermudahkan segala urusan, kena mudahkan saya punya urusan dan selalu support saya, tengok video saya. Terima kasih. Okay guys. Okay. So ni kita boleh terus kukus. Pastikan pengukus korang tak nak air banyak sangat. Separuh sahaja, suku sahaja untuk korang punya pengukus tu. Dan pastikan dah panas. Jangan banyak sangat, nampak tak penuh kan? So kukus selama 20 minit dengan api yang sedang. Pastikan korang punya pengukus ni dah panas. Penutup kukus korang dengan penutup kain macam ni, mengelakkan air jatuh dekat kuih tu dan tak basah korang punya kuih. Okey. So ni dah 20 minit. Tada. So ni hasilnya. Saya ada lagi dalam 5 cup, tak muat. So saya kukuslah 5 cup tu. So ni kita keluarkan dia. Nak pipe dia masa panas pun boleh, tapi nak pegang dia panas. So kita tunggulah dia sejuk untuk kita mudah kita nak buat corak dia. Corak yang simple, mudah, yang tangan dia kaku maku tu boleh buat simple saya punya design ni. Jangan risau, confirm jadi. Inti gagal punya resepi saya. So ni semua ni saya tambah 1 sudu makan. Itu anggaran letak sedikit sahaja. Kalau tanya saya berapa banyak nak alihkan, anggaran dalam 10 sudu, 1 sudu tepung gandum. Jangan terlebih sangat, nanti keras sangat pula. Nak pipe dia pula pun keras sangat. Korang letak bertimbun-timbun pula tepungnya. Cukup 1 sudu saja. Ambil tu agak-agak dalam 10 sudu macam tu. Okey. Kalau tak nak banyak, korang boleh letak 5 sudu saja. 5 sudu dalam setengah sudu tepung gandum. So ni kita titik-titikkan macam ni. Ni memang kerah ngaku kaki saya punya tangan ni sebenarnya. Sebab depan ni kamera. Jadi saya tak dapat nak fokus kan. Tak apa. Nak buat ni, mula-mula kalau korang baru nak belajar macam saya ni, makan masa lah. Nak tunggu video ni sekejap, nanti saya bakar, saya rebus. Saya kukus dulu yang saya dah siap sebelum saya buat semua tu. Saya rasa tak payah pakai lidi macam ni lah. Saya just tengok baru nak belajar, saya rasa tak payah pakai lidi. Lagi lambat lah guys. Tak apa, jap. Kita
tambah ni. Sekejap. Kejap. Kita buat purple lah. Tu saya dah try buat. So ni kita buat purple. Sekejap kita gunting. Gunting jangan besar sangat. Cukup kecil je. Okay. Saya buat purple. Allah, kamera saya tidak mengala dekat kuih. Kejap lah saya akan ni. Okay. So yang ni, yang 4 tu saya dah kukus. Nak tengok bunga dia jatuh ke tak, bunga dia keras ke tak kat atas tu. Tak, memang ngam sangat-sangat. So saya proceed lah. Saya siapkan lah semuanya. Saya dah kukus 4 yang tepi tu. Nanti korang tengoklah beza dia. Tak berapa banyak beza kalau belum masak dan dah masak. So korang titikkan. Titik-titik saja. Tak perlulah tarik-tarik pakai lidi macam saya buat tu. Buat macam ni je. Saya lebih suka bunga yang kecil ni. Nampak lebih menarik daripada bunga besar tu. Untuk korang yang baru nak cuba, confident tu ada, korang buat 2 warna je. Kuning dan merah. Tu saya pakai warna oren, kuning saya dah habis. Korang buat kuning dan merah saja. Dan hijau, kalau rajin buat hijau sedikit. Hijau sedikit dalam 5 sudu. Letaklah tepung setengah sudu. Macam tu. Lebih sedikit tepung pun tak ada masalah. Gitu. Okay. So okay, kita buat yang besar pula. Yang tu dah kukus. Yang ni, part ni dah kukus. Yang besar buat macam ni. Nampak tak macam cheese tart kan? Saya suka bagi korang pilih, baik letak coklat, kurangkan manis pada gula tu. Korang boleh letak 1/2 cawan. Korang lebihkan inti coklat. Memang padu guys. Memang sedap sangat-sangat. Memang sedap sangat-sangat. Okay. So ni dia. Saya lebih suka bunga kecil daripada bunga besar. Saya belum pakar lagi nak buat bunga besar ni. Agak remeh. Tapi kalau korang pandai buat bunga besar macam ni, buatlah. Mana yang korang mudah dan senang gitu. Okay. So yang ni kita kukus tak lama. Cuba 3 ke 5 minit saja dengan api yang sedahan. Kita nak masak atas sahaja. Sekejap aja. Yang penting nak masuk kuih ni, pastikan korang punya pengukus sudah panas. Okay guys. So ni saya akan habiskan bunga yang sama semua. Saya selang-selang lah. Untuk adunan ni tak banyak. Tu semua yang kat depan tu semua adunan dia. So tak banyak lah. Mudah, senang untuk korang nak buat. Okay. So memang comel sangat-sangat. Sedap pun sedap. Gebu. So besok rumah terbuka korang, malam dah boleh buat. Boleh simpan dekat luar, tak perlu peti ais. Okay. Masih gebu. Masih montok dan cantik. Okay. Okay. So ni hasilnya. Kita letak warna hijau. Biar nampak seri dia sikit. Okay. So ni hasilnya. Ni first time saya buat apam 3D ni. Anak saya pun tak dapat masuk bawa potluck sebab saya tak sempat nak buat untuk dia. Sebelum saya nak bagi korang buat, saya kena buat dulu. Sebab tu saya kena buat dulu. Jadi tak jadi, barulah saya buat video. Memang susah sangat-sangat untuk belajar. Nak bagi dia jadi senang dan mudah untuk korang belajar dan buat. Okay. Jadi itulah saya minta korang punya subscribe. La ilaha orang Malaysia kita. Selamat Hari Raya kat semua. Masih sempat lagi nak buat benda-benda macam ni untuk rumah korang. Okay, so jomlah saya cepatkan. Okay guys, kita kukus selama 3 ke 5 minit macam tu. Pastikan ni dah panas macam ni. Kita kukuslah sekejap. Tak perlulah lama-lama. Menghabiskan gas korang je. Sampai koyak tu saya punya tu. Panas sangat. Okay, so ni hasilnya guys. So saya nak tidur dulu. Saya simpan. Besok saya buka untuk tontonan korang. Saya tutup. Korang tunggu dia sejuk dan korang simpan dia dengan kedap tutup. Yang kedap udara punya. Yang bagi dia kena angin. Tutup bagi bekas macam ni.
Pastikan nak tindih tu, korang punya apam ni semua dah sejuk. So ni hasilnya, kita bolehlah keluar daripada kita punya cup ni. So korang nak buat hari ni, besok pun boleh. Tak sempat malam, korang buat pagi. So simpan, besok baru korang hidangkan dekat tetamu korang. Begitulah. So guys, selamat mencuba buat polka coklat ni. Sumpah guys, memang rasa sedap sangat-sangat. Comel-comel, confirm kek ni atau kuih ni yang orang tapau dulu. Okay guys, so kita tengok ni. So ni inti saya tak letak banyak tau, sebab inti saya tak banyak. Kalau nak letak inti sedikit, pastikan adunan gula tu, sukatan gula tu yang saya dah bagi tahu, 1 cawan. Kalau nak letak inti banyak, kurangkan pada gula gitu. So guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin daripada saya, Siti Nur Ain. Bye guys.